Tiba, apa kabar, Kak? Kabar baik, Cik Rasidah. Kenapa tak pergi rumah orang kahwin semalam? Meriah betul tu, Kak? Siapa yang kahwin? Alah, kakak ni buat tak tahu pula. Dah dia izinkan, dia tanya pula. Cik Jamil yang kahwin ya? Iyalah, siapa lagi? Semua orang muji kakak tahu. Mereka mengatakan kakak yang paling timbang rasa. Ya, memang saya izinkan Cik Jamil kahwin. Celaka punya Jamil. Malam ni pun ada keraman lagi tahu, Kak? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam? Hei, saya kasih duit sama si Jamil suruh buat 7 hari 7 malam. Kenapa dia buat 3 hari 3 malam saja? Kak, kalaulah ada perempuan macam kakak dalam dunia ini, saya rasa dunia ini akan aman dan tenteram. Memang tenteram. Sekejap lagi meletuplah perang.